Masuk kat situ kan? Hotel Gracery. Dia ada kepala tu dia, Godzilla punya kepala. Nampak kepala sikit ke? Dia sebenarnya dekat bangunan Hotel Gracery. Ada kepala, nampak? Kepala Godzilla. Assalamualaikum guys. Jumpa kita lagi di channel saya, Azman Raza. Hari ini merupakan hari yang ketiga saya berada di Tokyo, Jepun. So program pagi ni kami nak pergi ke 3 buah tempat di Tokyo bandar, iaitu Shinjuku, Shibuya dan juga Harajuku. Seperti biasa kami akan naik train daripada Tateishi Station ke Shinjuku Station. Pagi ni orang tak ramai sebab hari kerja ni pun dah waktu dah 9 lebih. Jadi orang tak berapa ramai lah. Oh, Shinjuku. Shinjuku ni ialah sebuah bandar yang sibuk Di sini terdapat banyak bangunan ofis dan juga shopping kompleks. Tak banyak maklumat tentang Shinjuku ni saya dapati. So kami pergi ni untuk explore sajalah apa yang ada kat sana. Betul tak ada? Mana Shinjuku? Oh. Tujuan kami ke Shinjuku pun ialah nak tengok kepala Godzilla yang dikatakan ikonik tempat ni So yang lain tu saya tak expect apa benda lah. Semua jalan-jalan tengok shopping kompleks kat kawasan ni. Kami datang ke Shinjuku ni pun sebagai orang kata warming up untuk kaki kita orang sebelum kita nak pergi ke tempat yang kedua kat Shibuya. So sambil-sambil tu kita tengoklah apa yang ada kat sini. Okey, seperti biasalah kalau nak pergi kat sana ke tempat yang kami tuju tu terpaksa berjalan kaki daripada stesen ke tempat kepala Godzilla. Sebenarnya kepala Godzilla tu ialah terletak di satu tempat, iaitu di panggung wayang. Inilah suasana pagi kami bersama-sama dengan orang nak pergi kerja tu dah nampak dah satu bangunan street depan tu ialah satu bangunan hotel dan sebelah bawah dia ialah panggung wayang. Kat situlah tempat kami tuju. Cuaca hari ni ialah lebih kurang 5 darjah Celsius. Dia ada kepala tu dia, Godzilla ni kepala. Nampak kepala sikit ke? Hari ni cerah, ada matahari, tu nampak terang kan. Kawasan ni memang ramai orang lah. Tak tahulah orang nak pergi tengok
kepala Godzilla ke, ataupun nak pergi pejabat pada waktu ni kan. Tak pasti tak. Selepas dah puas bergambar dah, kami pun pergi ke destinasi yang kedua, iaitu nak pergi ke Shibuya. Kat sini tak ada apa yang kami dapat buat, cuma ambil gambar, snap, sebab nak kejar ke Shibuya. Kat situ mungkin kita orang punya main target lah. Tapi ini cuma tempat panggung wayang sinema. Kami sekarang ni on the way ke stesen kereta api Shinjuku. Daripada situ kami akan bergerak ke Shibuya. Nasib baik kaki kami semua masih kuat lagi, dapat berjalan. Walaupun jarak jauh juga, tapi masing-masing fit lah nampak. Masih orang kata bertenaga. Berjalan kaki ke Japan ni tak terasa sangat letih tau, sebab ramai orang pun berjalan sama-sama kan. So tak rasa letih lah, tapi cuma balik sampai rumah flat lah. Masa berjalan-jalan ke Japan ni, kami tak bawa apa-apa. Cuma bekalan yang kami bawa ialah air mineral saja. Tak terasa haus ataupun lapar. Tapi time makan, kami makan lah. Dah ditetapkan. Makan tengah hari travel agent sponsored, tapi ada limit seorang 1,500 yen untuk tengah hari. Kalau nak makan lebih kena tambah sendiri. Ini train ke Shibuya. Dah sampai dah. Kami keluar daripada stesen Shibuya. Stesen Shibuya ni berdepan dengan Shibuya Crossing. Depan tu. So dekat lah, tapi tujuan kami sebenarnya nak pergi naik bangunan Shibuya atas tu. Lepas ni baru kita buat Shibuya Crossing. Shibuya Station JR. Begini. Okay, sekarang ni kami nak pergi ke Shibuya Scramble Square. Dia kat belakang JR Station ni, Shibuya Station. So kita kena masuk depan ni dan keluar kat belakang. Kita orang ni nak naik ke the roof Shibuya Square, iaitu dekat bangunan Shibuya Scramble Square. So selalunya kita tengok kat YouTube kan. Sekarang ni kami nak experience sendiri, best ke tak best. Oh, ni dia.
Okeylah, inilah bangunan dia yang nak kami naik ke atas, ke rooftop, Shibuya rooftop. Okey, jom masuk ke dalam bangunan ni dan terus ke atas bangunan. Nak naik ke atas tu kena ada tiket. Travel agency dah includekan dalam itinerary. So kita orang 4 orang aja yang akan naik ke atas, dan tour guide ni dia tunggulah kat bawah. Tiket dibeli secara online. So tiket tu tour guide tadi dah transfer kepada anak saya punya handphone. Kita nak pergi makan tak? Di mana makan? Ke depan tu ialah lift ke Shibuya Sky, ke atas, nak naik ke atas. So ni lift dia, kita kena beratur. Lift ni akan bawa kita ke tingkat 14 ke tingkat 14. Tingkat 14 ni masih lagi free. Okey, sekarang ni saya berada di tingkat 14 dan kita boleh tengok view dia. Okey, daripada sini kita kena queue lagi. Kita nak naik ke, orang kata ke sky top kan, sky roof. Nak naik ke tingkat seterusnya, tingkat 45, kena ada tiket. Ini pemandangan daripada Shibuya tingkat 14. Building lah, Shibuya building. Okay, ni nak naik ke rooftop, kita kena tunjuk elektronik tiket, scan, lepas tu baru boleh masuk. Naik. Kemudian kita beratur lagi nak naik lift lagi satu ke rooftop. Kat lift ni dia special sikit lah. Ini suasana dalam lift. Kat atas atas lift tu ada macam dia display video lah, digital display. Okey, kemudian kami kena naik tangga nak menuju ke rooftop. Sebelum naik ke rooftop ni kami kena tanggalkan semua, kena simpan semua barang, topi ataupun bag, sling bag, semua tak boleh pakai lah. Cuma boleh bawa kamera sahaja. Locker disediakan. Sekarang ni kami berada di sky roof, ada atas lagi tu, tapi ini tempat nak ambil gambar lah. Pemandangan di bandar Tokyo. Ni kat area Shibuya dan Tokyo lah, nampak. So sinilah tempat-tempat yang orang selalu ambil gambar. Background kan, latar belakang bangunan-bangunan di sekitar Shibuya. Kena beratur, tunggu giliran. So saya malas nak beratur, so saya ambil gambar di kawasan sini saja. Lepas ni kami nak naik tangga ataupun lift ke rooftop, tempat landing, tempat helikopter landing. Ada lagi ni kalau kena naik tangga dan naik lift. Kat atas ni lagi sejuk. Okay, ni tingkat 45. Lepas ni kami akan naik ke tingkat 46,
menggunakan eskalator. Video okey. Lepas puas ambil gambar tadi, tempat tadi tu kami pun naik tempat eskalator, naik ke rooftop yang tempat yang paling tinggi, tempat helipad, tempat helikopter landing. Sekarang ni kami berada di tingkat 46 kat rooftop tempat helipad landing. Dan tinggi dia ialah lebih kurang 229 meter daripada jalan raya kat bawah. View daripada rooftop ni memang cantik. Kita boleh dapat 360 degrees pemandangan bandar Tokyo. Kami habiskan agak lama jugalah masa kat sini, bergambar, relax. Rasa saya waktu malam lagi cantik. Yang ini waktu siang kita boleh nampak lah cerah. Hari ni cuaca memang sangat cantik. Clear sky, nampak tu, biru kan. So boleh nampak lah daripada top ni ke bandar-bandar lain. Walaupun ada matahari ke atas tu kan, tapi tak terasa panas. Walaupun matahari sebab suhu dia rendah. dalam 5-6 degree. Setelah puas berada kat atas ni, kami pun mula bergerak nak turun ke bawah. Tangga sana. Oh, ni tempat lepak ni kita tak buat lah. Kita kena lepak sini lah, Jam. Mana Jam? OTG kau, Jam. Ya. Betul kita mas. Stop. Nanti nak turun teks dia. Adik kau teks Ibah nak turun. Ini lift kan? Okey, di tingkat 45 kami keluar pergi menuju ke locker untuk dapatkan barang-barang
kami. Ambil barang ni cakap. Okey, locker di ujung sana tu Oh, itu ada ni ya. Apa? Parking view. Okey, bilik locker ni ada banyak So kalau kita nak buka locker ni, kita kena letak duit shilling kan, 500 yen kalau tak silap saya. 500 yen. Lepas tu kita ambil kunci dia. Macam locker-locker kat biasa kat Malaysia tu, kena masuk duit shilling kan. Kita masuk shilling. Ini nak ambil balik barang, buka kunci balik. Dan duit shilling tu kita boleh ambil balik semula. Dan turun ke bawah ni kami kena tawaf lah keliling bangunan ni. Kat sini ada kedai minuman lah, macam bar je, nampak gayanya kan. Ini kedai souvenir, nak tengok apa barang-barang cendur hati. Apa dia? Jom. Ni ada lagi. Tadi tu. Kemudian ada kedai gambar, yang siapa yang ambil gambar kat atas kan, ada professional fotografer kat atas ambil snap gambar. Kat sinilah tempat kita collect. Dan kami menuju ke lift untuk turun ke bawah. Okey, kami terus turun ke Shibuya Crossing. Tapi sebelum kami ke Shibuya Crossing, tour guide kami bawa kami ke satu tempat, ada statue patung anjing. Patung anjing ni famous lah dekat Shibuya ni. Ini kisah anjing yang setia kepada tuan dia. Tuan dia ialah seorang profesor daripada universiti lah, yang bawa dia ke Shibuya. Hari-hari anjing ni akan tunggu tuan dia balik daripada kerja. Dia patung anjing tu. Mana? Oh. Anjing tu nama dia Hachiko. Setiap kali tuan dia balik, dia akan tunggu di depan stesen. Jadi bila tuan dia meninggal, dia tak tahu tuan dia dah meninggal. Dia tunggu je lah. Itu Selama selama 9 tahun dia tunggu. Akhirnya dia mati. Jadi untuk abadikan cerita dia, orang Jepun ni bina satu patung lah, atau statue dekat depan Shibuya Station. Tahu cerita dia? Orang tak makan. Okay, jom kita bergerak ke Shibuya Crossing. Time ni tengah ramai orang, lebih kurang dari pukul 12 kot. So kita nak experience macam mana keadaan Shibuya Crossing. Masing-masing menunggu traffic light bertukar jadi hijau, baru kita boleh cross. Okay, traffic light dah hijau, orang mula crossing. Dah jadi macam zigzag, bercampur. Ini saya tak tahu lah time ni peak ke ataupun mungkin ada peak hours lagi. Ini pun dah consider ramai, tapi tak adalah berlaga sangat orang. Dia tak adalah besar sangat. Macam bintang. dia ramai orang saya. Besar tu. Ini tak ramai ni tapi
Jadi kami kat traffic light Shibuya ni kita buat 2-3 kali cross just untuk nak buat nak rasa sesakan kat situ. Jadi dapatlah experience ni. Benda ni tak adalah besar sangat dia lebih kurang macam dekat Bukit Bintang je, cuma dia ramai je. Okay, lepas crossing kat traffic light tu, kami terus pergi ke satu bangunan seibu bangunan tu untuk pergi makan tengah hari dekat Gohan Cafe. So perut tengah lapar ni, so kita pergilah makan dulu. Gohan Cafe ni ialah sejenis makanan Jepun. Gohan tu ialah nasi, agak mungkin cafe nasi kot. Cafe ni terletak di bawah, so kami kena turun tangga lah kat bawah tu. So tour guide kami bawa kami ke tempat makan Gohan Cafe. Kat bawah ni macam ada macam supermarket lah. Dia bercampur lah dengan tempat jualan barang-barang dan juga tempat makanan. Ada kafe kat dalam ni. Kami ikut saja tour guide kami. Situ dah ramai dia kata. So kita pergi ke tempat lain lagi. Kita turun lagi bawah. Ni kalau tak ada tour guide ni, rasa saya kalau nak cari tempat makan peninglah kepala. Tak tahu kat mana makanan halal tidak. So kami nasib baik ada tour guide yang dah experience berada kat Jepun. Tak perlu kami mencari-cari, just ikut saja dia. Dia pun dah plan dah kat mana nak makan. So ini ialah Gohan Cafe. Tunggu kat luar sekejap, tunggu penyambut tetamu datang. Kami 5 orang. Nasib baik ada kosong. So terus proceed ke dalam. Ini duduk meja kita ni. Rupanya sebelah kami ialah tour guide MKJ juga. Sebelah sana itu orang Sarawak ke Sabah, sebelah tu. Kami tengok menu dia online, apa yang kami nak makan. Dia dah order dah, just tunggu je. Nampak tu orang belah sana, orang Sabah pun. Tapi dia duduk kat hotel lah. Ni makanan kami dah sampai dah. Makanan okey lah, sedap lah. Nasi dengan lauk udang kot. Udang, sayur-sayur dia. Makanan puas hati, memang sedap. Makan pun berselera lah.
Okey, pukul 8 kot. Daripada pagi tak makan lagi. Apa nama makanan ni saya tak tahu. Saya cuma makan je, yang order ialah orang rumah saya dan anak-anak saya. Lepas makan kami keluar tu, kami pergi berjalan-jalan di sekitar bandar Shibuya ni lah. Tengok apa yang ada kat sini. Ni lorong-lorong, ni tempat shopping lah, shopping center. Oh, sure. IKEA ada tak? Kat bandar Shibuya ni kami tak tahu apa nak beli. Rasa saya kita orang buat window shopping sajalah. Tak ada tujuan asal kalau nak beli baju pun. Baju winter ada lah, tapi kita orang tak perlu sangat baju winter ni. Masuk kedai, keluar kedai, tengok harga. Banyakkannya harga dia mahal lah. Lagipun tujuan kami datang ke Jepun ni pun ialah untuk jalan-jalan aja, bukan untuk shopping. Yang pelik kat Jepun ni orang ramai tapi tak ada orang masuk ke kedai untuk buat shopping. Pergi crossing tadi ambil gambar. Okey. Ada Juku lah. Okey. Ada Juku banyak sikit. Okey, setelah penat berjalan, kami pun cadang untuk solat Zuhur dan Asar. Dan tour guide kami bawa kami ke satu tempat ruang solat di kawasan Shibuya ni. Dan Ini kami menuju ke ruang solat dah dalam bangunan. Tempat dia kecil je dalam tempat solat tu. Kami tempuhi lorong di kawasan Shibuya ni untuk sampai ke tempat solat. Ya. Saya Okay, selepas solat tu kami pusing balik. Kita pergi menuju ke Shibuya Station kereta api untuk menuju ke Harajuku pula, sebuah bandar di Harajuku. Kami mengikut jalan lain pula untuk menuju ke stesen Shibuya. dah Disneyland tau. Disney Store. Wah, ada barang banyak lah. Okey, ke depan tu ialah tempat Shibuya Crossing. Tak berapa jauh dah dekat sampai kat Shibuya Crossing. Dan juga kita akan terus pergi ke stesen kereta api Shibuya.
Okay, kat sini kita buat Shibuya Crossing. Sebenarnya orang pun dah bertambah ramai dah. Ni dah orang ada yang sebab tu dah balik kerja. Ni dalam pukul 3 lebih lah. Kita duduk sini ya, Bang. Duduk jangan langgar orang. Lepas ni kita nak keluar pula. Jadi seronok pula buat Shibuya Crossing ni. So this is a last Shibuya Crossing lah. Shibuya Crossing. Kita akan terus pergi ke stesen Shibuya dan terus pergi ke Harajuku. Okey. Tunggu kerja sekejap. Orang ada macam ni. Orang apa? Orang sebenarnya dah mula balik kerja. Itu sebab ramai. Kita tengok ramai orang kan. Dah crowded. Okey, jom kita pergi ke Harajuku pula. So Shibuya dah tutup buku. Kami terpaksa cepat sikit sebab sini malam awal dalam pukul 5 dah gelap dah. So dalam 4 ke 5 dah maghrib lah. Consider dah gelap dah. Kami dah tiba kat Harajuku Station dah. Ini nak turun. Ke depan Harajuku Station ni ialah Takeshita Street. Ini ialah tempat fashion dan gaya orang-orang muda lah. Ke sini ada banyak kedai cenderahati dan juga butik-butik jenama. Sekarang ni kami tengah menunggu tour guide dia tengah top up kad yang kad dah mula nak habis dia punya apa kredit. Harajuku ni dia famous dengan fashion lah. Fashion street, fashion area. Yang street nama dia Takeshita Street. Ada tulis tu. Takeshita Street ni nanti kita akan straight pergi. Dia kiri kanan dia ada banyak macam-macam kedai lah. Daiso pun ada kat sini ada singgah. Lepas tu dia ada kedai baju lah banyak. Cafe, ada kedai tu macam cat cafe binatang, cafe babi pun ada. Tu dekat ujung sekali waktu keluar tu. Dia agak macam betul-betul lah. Kasut-kasut Adidas. Lebar tu mall lah yang robot Gundam kan. Dia mall. Okey, kau orang perasan tak dekat atas apa ni signage Takeshita Street tu ada display. Display tu ada kamera tu dia shoot balik kepada kita orang. Kita nampak tu gambar-gambar kita orang tengah ambil gambar. Jalan. Kawasan ni memang sibuk tu no. Ramai orang kan. Crowded lah sini. Ni dah orang dah mula start balik kerja ni. Dan juga ada ramai pelancong area ni. Tu yang nampak crowded lah.
So kami buat window shopping macam biasalah. Kalau ada barang kami minat, kami beli. Tapi kalau tidak, tengok sajalah. Kat sini lebih kurang macam petaling string. Tapi pada petaling string dia ada store kat luar kan, kat Jalan Raya. Kat Jalan Raya sini dia tak bagi. Semua kedai mesti dalam bangunan. Jangan tengok, berapa ringgit je? Kat sini ada satu kedai dia panggil souvenirnya kedai. Kat sinilah kami beli barang-barang souvenir lah, kendaraan hati boleh bawa balik. Dia consider okey lah. Dia kena masuk, lepas tu kita kena turun tangga. Ni dah kedai dia. Ini topi dah dikit dia. Okay, selepas Takeshita Street kami keluar, kami terus pergi round-round di Bandar Harajuku. Kawasan ni ialah banyak gedung-gedung baju pakaian yang branded lah area ni. Kawasan ni menarik sikit. Sebab sini dah tempat ada banyak kafe-kafe binatang. Jangan. Korang perasan tak sebelah kiri tu? Itulah kafe binatang. Mipik. Kafe babi. Siapa nak masuk bayar dan boleh main dengan anak-anak babi. Main babi. No. Babi. Macam dia buat ni kau kucing. Oh ilah. Tak, masalahnya ada orang kita pergi juga. Dia kata lepas tu sama lah. Kalau kat negara kita, kita ada kafe kucing kan. Sini binatang-binatang yang lain lah ada kat sini. Di Apple. Kat sini juga ada baju-baju yang menarik lah. Harga tu tak pasti dah murah ke mahal. Tapi
dia ada banyak choice pilihan. Saya beli kat lain. Itu kat Malaysia. So hari dah mula gelap, walaupun dekat pukul 5 dah mula gelap. Jadi kami beransur jalan nak balik pulang ke guest house kami. Ha? Kena kopi macam itu lah kot. Tak dapat. Okay, ini perjalanan kami daripada Harajuku tadi kan. Kami nak balik ke guest house. So kawasan ni dah malam. Dan ini pun dah dekat-dekat dengan Christmas. Sebab tu nampak banyak lampu-lampu yang dipasang kan dekat-dekat pokok. Dan kawasan ni masih meriah lagi. Mana ada langgar? Okay, dalam perjalanan nak ke guest house kami singgah sebentar di kawasan Asakusa jugalah, dekat Skytree. So kami nak beli makanan lah. Ada satu kedai Arab kat sini. Kat sini kami singgah beli kebab dan juga burger untuk makan malam. Okey, itu saja rasa saya untuk hari ini. Saya harap information yang saya bagi berguna untuk anda semua. Okey, kita jumpa lagi di lain video hari yang keempat. So, terima kasih kerana menonton. Kalau yang belum subscribe, tolong subscribe.